Gaharu Tea Valley Gopeng. Guys, ni sebenarnya ladang gaharu. Okay, pokok gaharu. So pokok gaharu ni boleh digunakan, daun dia boleh buat teh. Dia macam and then it's good for, dia kata tadi, gaut, kencing manis, apa lagi good for a lot of things lah. So guys, masa road trip itu saya ada visit Hoga Valley ni. So dia jual apa nama, tea noodles. Hari ni kita nak masak and try out lah macam mana rasa dia. Quite a bit expensive and pricey jugalah this thing. Tak ingat berapa harga dia, RM6, RM5 ke RM6 macam tu rasanya. Alright, kita masak. So the noodle dia, tea noodle, ada bumbu dua. I'll show this. So guys, dah masak. Okay, so if you ask me, saya rasa tak ada beza pun sangat. Okay, not much difference lah. Kuah dia pun rasa ayam. Memang ada tea bag ni dia bagi. Noodle ni pun kenyal. Okay, kena gula, but banyak je brand noodle lain yang kenyal juga. Okay, so overall to me it's just normal. Tak ada apa-apa special. So that's it. Alright.